Satu perpecahan besar, terburuk dalam 12 tahun, sedang berlaku di dalam Federal Reserve, dan ia boleh membentuk semula aliran pelaburan global. Daripada 19 pembuat dasar utama, terdapat 11 jawapan yang berbeza sepenuhnya terhadap satu soalan penting. Perbezaan intelektual yang mendalam ini tiba-tiba menimbulkan bayang-bayang ke atas apa yang ramai fikir sebagai pemotongan kadar Disember yang pasti. Punca kekacauan ini ialah satu isu, Fed kini tidak tahu di mana sebenarnya kadar neutral. Biarkan Ultima Markets menerangkannya dalam bahasa mudah. Kadar neutral, atau R-star, adalah seperti kelajuan kawalan pelayaran ekonomi. Pada tahap ini, ekonomi bergerak lancar, tidak terlalu panas dengan inflasi dan tidak terhenti sehingga mengalami kemelesetan. Ia adalah keseimbangan, sederhana sempurna, Goldilocks. Dan bagi Fed, ia mewakili destinasi keseluruhan kitaran pemotongan kadar ini. Tetapi inilah masalahnya, destinasi ini tidak kelihatan, seperti materi gelap dalam fizik. Anda tidak boleh mengamatinya secara langsung, hanya boleh meneka. Dan pada mesyuarat September, permainan tekaan ini meletus. 19 pegawai Fed memberikan anggaran dari 2.6% hingga 3.9%, satu julat yang belum pernah dilihat dalam sejarah moden Fed. Fikirkan maksudnya, jika kadar neutral lebih dekat kepada 3.9%, maka kadar semasa hampir mencapai garis penamat. Memotong lebih lanjut berisiko, menekan gas terlalu kuat dan menyalakan inflasi kembali. Tetapi jika tahap sebenar ialah 2.6%, dasar semasa masih menekan brake, dan ekonomi boleh tertekan. Ini meletakkan Fed dalam kedudukan yang sangat canggung. Apabila kadar di atas 5%, anda tidak perlukan model rumit. Semua orang tahu ia terlalu ketat. Tetapi sekarang, setiap pemotongan kadar tambahan seperti memandu dengan mata tertutup di tepi tebing. Setiap langkah ke depan menggandakan risiko jatuh. Presiden Philadelphia Fed, Paulson, baru-baru ini berkata kadar mungkin sudah sangat dekat dengan neutral, membuat beliau berhati-hati terhadap pemotongan Disember. Ini adalah pandangan hawkish, berhenti memotong sekarang, atau kita meminta masalah. Tetapi kerana kadar neutral tidak boleh diukur, pegawai Fed berusaha mencari bukti untuk menyokong teori mereka. Sesetengah menunjuk kepada hasil Treasury dan berpendapat keadaan keuangan masih terlalu longgar, menunjukkan kadar harus kekal tinggi. Yang lain, seperti Presiden Minneapolis Fed Kashkari, mengatakan I akan meningkatkan produktiviti dan menaikkan kadar neutral. Satu lagi kumpulan pula berpendapat sebaliknya, tarif dan dasar imigresen akan menurunkan kadar neutral. Bermakna Fed perlu melonggarkan dasar dengan agresif atau risiko kerosakan ekonomi. Secara asasnya, perdebatan akademik mengenai R-star ini mendedahkan satu perkara lebih dalam. Fed telah kehilangan rasa sebenar kedudukan ekonomi S. Walau bagaimanapun, Ultima Markets ingin mengingatkan pedagang satu perkara, tidak kira betapa panasnya perdebatan dalaman, keputusan sebenar Fed akan bergantung pada inflasi dan pekerjaan, bukan model teori. Seperti kata bekas pegawai, tiada siapa yang benar-benar duduk berbincang tentang R-star sepanjang hari dalam mesyuarat itu. Tetapi mesejnya jelas, era pemotongan kadar otomatik dan boleh dijangka telah berakhir. Setiap mesyuarat akan menjadi tarik tali, dengan kesan penting ke atas pasaran. Dan bagi pelabur global, ketidaktentuan yang meningkat ini adalah risiko makro terbesar. Ini Ultima Markets. Jumpa anda minggu depan.